Assalamualaikum tuan, ada ni sobat. Nak bercerita sikit lah cara masing-masing sikit, masing-masing kita tak paksa pun orang ikut cara kita ke. Cuma kita bercerita atas dasar pengalaman kita, atas dasar kita, cara kita bekerja sobat, cara kita, hati kita, fikiran kita. Model kita sobat, kita tak pilih lah, tak pilih kasih. Kalau dia balori tu bagi air ke tak bagi air ke, kita buat sama je sobat. Walaupun dia kawan baik kita pun, member lah contoh lah. Member ni kita buat comel witan cukup ke. Kita dok, kita wis sama je. Ni dreba India ke daripada China. Dok, kita sama je. Kita tak ada pilih-pilih sobat model kita. Selagi kalau dia mari nak tambah tang, tak cukup tang. Dia kata, tak cukup tang lah trik pertama tadi. Okey, kita ejah wis cukup. Kita tak ada sobat. Kita rasa kalau kita tak bagi tang cukup, kadang kita rasa macam perasaan kesiang tu ada lah. Contoh ibarat kalau kita bawa lori, orang lain buat kita gitu, apa perasaan kita tau. Kita ajar cukup model kita. Kita tambah ke, kita tekan lebih sikit lagi ke, model kita. Tu cara kita. Sebab apa? Sebab kita fikir mungkin dia nak tang lebih ni, nak tanggung family dia ke, keluarga dia ke, mak ayah dia ke, kampung. Kita fikir gitu lah model kita. Satu lagi, cara dia minta. Kalau dia minta setengah, kita wis setengah baket. Kalau dia kabur nak separuh baket, kita wis separuh baket. Suku baket ke kalau dia kabur, kita isi suku. Jangan kita isi siapa dia minta tu, kita isi sebaket sobat. Contohlah, disebabkan kita sebaket tu, paip jet dia pecah. Jet dia terembah. Dia patah kaki lah. Tak meninggal pun patah kaki. Siapa nak tanggung nak bini dia sobat? Tak rasa bersalah ke kita ni? Siapa nak tanggung mak ayah dia di kampung? Model kita dok sobat. Kita buat yang sebaik mungkin lah. Tak payahlah nak mecok-mecok sobat. Tak pergi mananya mecok kita tu sebagai depan meseng. Tu cara kita. Sebab tu kita orang ingat sampai bila-bila sobat model kita. Okey, terima kasih tu sobat. Semoga dimudahkan urusan, diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki. Jangan lupa, mana daripada lori kena Pok Lang tu, kena TikTok tu, tegur-tegur lah. Ramai dah tegur. Pok Lang ke TikTok Lang Volvo tu. Terima kasih tu. Terima kasih baru-baru follow tu. Terima kasih support. Assalamualaikum.